Peperep. Woi, bangun, dah nak sahur dah ni. Alah, kejap lah, 2 minit je lagi. Suruh aku dah kejut kau tapi dia tak ada bangun. Belah lah. Aduh, ada nasi telur lagi. Bersyukurlah Kiron makan je. Keesokan harinya. Bro, kenapa kau tak kejutkan saya? Aku dah kejut kau tapi kau tak bangun. Oh, sampai hati kau tak kejutkan saya. Aku tak nak main game dengan kau. Kau pun tak tahu dia nak marah saya. Apalah kau ni. Weh, nanti buka puasa nak makan apa? Adalah rahsia. 7 minit kemudian hari senja. Kenapa kau bagi kita Maggi? Sebab saya tak reti masak. Dah, jom makan. Weh bro, kau nak beli apa? Nanti saya fikirlah sendiri. Bang, nak air Milo 1. Boleh je. Nah, harganya RM5. Air mana dia pergi? Jangan-jangan dia sesat. 2 minit kemudian. Oh, nasib baik saya dah beli makan dekat bazar Ramadan. Weh bro. Banyaknya, mana kau dapat duit? Saya ambil duit kat tabung saya lah. Panasnya, lapar, haus. Tak strong lah. Jom ikut saya pergi semak-semak ni. Banyaknya makanan. Okey, kau tunggu apa lagi? Jomlah kita makan. Korang tak puasa ya? Macam mana kau tahu ni? Tapi tak apa, aku ada bawa makanan 1 ni. Lah, patutlah kau tak sahur. 2 minit kemudian. Kadang-kadang saya duduk rumah ni, baik saya nak tengok TV dulu. Berita terkini, polis telah ditangkap 3 seorang lelaki kerana membawa pelepas hitam. Lah, patutlah dia orang terkena. Aduh, banyaknya barang nak angkat. Kenapa kau pakai baju tu? Sebab boleh je. Okey, jom kita gerak. Masa perjalanan. Aduh, ada jam kereta pula. Bro, tengok ni ada monyet terlepas macam kau lah. Jaga sikit mulut kau tu. Beberapa minit kemudian. Weh bro, bila kau dah sampai? Saya dah balik kampung dah ni. Weh bro, sabarlah, ada masalah besar tu. Yaelah. Alamak, tak payah pancit pula. Tak apa, saya ada bawa peralatan ni. Nanti kejap, memang betul ke hadis pandai baiki tayar kereta ni? Okey, dah siap, bolehlah kita nak balik kampung. 5 minit kemudian hari petang. Alhamdulillah dah sampai juga ke kampung kita. Dan nasib baik tak sempat nak buka puasa. Hari ini senang main perang muncul lah. Dan nasib baik dia dah beli ke kotak bunca baru. Aduh, susahnya nak tembak. Ambil ini. Hiya. Beberapa minit kemudian. Itulah siapa suruh kau join perang muncul, kau dah terkena. Dengan ini saya merasmikan bahawa esok Dana Raya. Dana Raya! Keesokan harinya. Allah. Woi, cepat sikit saya nak mandi ni. Kau ni sabarlah. Okey, saya dah pakai baju raya ni. Wah, saya tak punya makan ketupat ni. Dia pun rasa happy. Weh, jomlah kita nak pergi rumah beraya jiran sebelah. Nah, duit raya. Terima kasih.